Hmm. 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 Bosan gila. Tapi sedap. Hmm. 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 Terima kasih. Ya. Yeah. Tapi itulah dia kan sekarang kan. Apa bunyi? Sajat. Itu asam ke sajat? Ya. Betul. Kepada mereka yang tu korang share lah. Yang share lah. Tolonglah. Kadang-kadang Toki ni kan, kadang-kadang Toki ni dia kadang-kadang tak boleh cakap benda-benda yang macam tu. Nanti seka kokain. Nanti kalau seka kokain nanti sangka aku nanti nak. Dia sangka kokain nanti. Kenapa muka lain? Kenapa muka tak elok ke? Ha sayang? Muka saja tak elok ke apa? Pasang? Masam sayang. Tapi sedap gila. Dokter itu dapat hadiah apa? Dapat duit lah. Takkan dapat apa lagi. Dapat kerang, dapat duit. Saya tak tahu lah apa benda ni. Tapi memang sedap. Dia masam-masam. Tapi memang sedap. Makan dengan apple sedap gila.
Apa tu teh dalam? Sayur. Ah. Hijau. Bang, Gayam. ada apa ayam? Ini kacang yang besar tuh. Sedap. Tepung ke tu? Banyak nasi dah. Banyak nasi. Habis. Saya tak tahulah apa benda ni. Tapi saja asli dia daripada apple. Lepas tu, nampak tu dia macam ada biji-biji dalam. Tapi sedap. Masam. Dia macam masam-masam. Cak gila. Ni buah apa ni? Buah cherry Buah apa ni? Cherry kan? Dia pada buah cherry. Tapi sedap sangat. Tak tahu nak cakap macam mana. Dia masam tu. Oh, dia pomegranate. Tu. Apa buah apa? Biji-biji tu. No. Pomegranate ni apa? Ni, buah pomegranate. Oh, dah ada dua. Satu buah pomegranate, satu buah ni, buah lychee. Buah cherry. Buah cherry ah? Asam. Buah delima Malah lama tak duduk Malaysia lupa. Siapa suka makan masak-masak macam Sajat ni, memang sedap makan ni. Makan apple sekali. Sehat, alhamdulillah. Sajat, makin cantik Sajat. Terima kasih. Kata-kata motivasi Sajat. Kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi
Tunggu jap. Mak pegang makan asam.